Ni dia part 3. Jom kita pasang jajan baru dekat skuter ni. Hari ni cikgu nak pasang RCB VR series. Yang cikgu pakai ni yang X-Max punya. Tinggi dia 350mm. Suspension standard 360mm. Macam biasa dalam kotak kita dapat manual dengan stiker. Absorber ni kita boleh adjust dia punya rebound dengan compression. Bukan takat tu kita boleh pilih 3 jenis kuat. Nak lembut ke, keras ke, sederhana ke, semua kita boleh pilih. Yang penting design dia smart dan premium. Okey, jom kita suruh Muhammad Noh ni pasang. Nak pasang dia kena pandai pegang spana. Kalau pandai pegang sendu, bolehlah buat puding caramel Amin. Dah siap buka. Selepas itu bolehlah kita pasang balik. Cumanya dekat bahagian inner ni kita kena adjust. Sebab dekat bahagian tabung dia tu gemuk agak tak dipotong. Mai cari Noh ni dia reti potong. Bawang je dia tak dipotong. Hasil dia memang nampak smart dan premium. Siap apa semua kita bagi kemas pasang sikit. Seat balik. Yang penting nut apa semua jangan tinggal. Belai tengah jalan Melaya Pak Karim. After that kita adjust balik rebound dengan compression. Adjust balik spring rate. Ni penting kena pandai setting. Barulah boleh melawak. Terus automatic nampak smart. Nampak ada anjakan paradigma. Yang penting nak layan corner apa lepas ni. Part 4 kita tambah lagi jajan. Follow, like, share untuk video yang seterusnya.